Ketika Rasulullah SAW sakit, sebelum baginda wafat, baginda ada siapkan satu pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. cucu angkat kesayangan Nabi SAW. Sebab Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi. Jadi Usamah ni anak pada Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah ketika ni umur 17. Pemimpin tentera. Di bawah dia ada 700 orang tentera. 700. Dia nak pergi mana? Nak pergi ke Syam untuk memerangi Rom. Sebab Rom masa tu mereka kacau sempadan Islam. Tapi sehingga para sahabat adalah yang pertikai. Kenapa muda sangat? Rasulullah kata apa? In tata'anu fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abihi min qabli. Jikalau kamu mempertikai kepimpinan dia, seolah-olah kamu mempertikai kepimpinan ayah dia sebelum dia. Maknanya Zaid bin Harithah ayah dia pun orang hebat. Dan Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya dia telah diciptakan untuk itu.